Saya cakap 7 hingga 10 minit sehari saja dah cukup kalau anda nak buat RM3,000 sebulan. Bukan 7 jam. Bukan kena ambil masa full hujung minggu penuh anda. Dan bukan kena berhenti kerja. Aktiviti ini berpotensi membantu anda bina income tambahan at least RM3,000 sebulan secara pasif. Dalam video ini, saya akan bongkarkan bagaimana 10 minit yang selalu dibazirkan setiap hari boleh bertukar menjadi sistem mesin cetak duit senyap-senyap gunakan artikel AI. Langkah pertama ialah bagaimana kita tawarkan artikel pada pemilik website atau blog luar negara. Melalui kaedah inilah saya menjana wang dengan membina sistem artikel AI. Caranya sangat mudah dan kita hanya gunakan satu formula prompt simple yang boleh diguna pakai oleh semua orang untuk menulis artikel grade antarabangsa. Walaupun tak tahu bahasa Inggeris. Formula prompt umum yang kita guna ialah tulis satu artikel blog pendek pasal topik ini dalam bahasa Inggeris yang natural dan profesional berdasarkan draft bahasa Melayu saya di bawah. Sebagai contoh, kes yang tengah trending sekarang, saya cuma perlu buka ChatGPT dan type macam ini. Tulis satu artikel blog pendek pasal topik Netherlands lawan Morocco dalam bahasa Inggeris yang natural dan profesional berdasarkan draft bahasa Melayu saya di bawah. Selepas kita masukkan draft idea pasal kita dalam bahasa Melayu pasal kat bawah prompt ini, ChatGPT akan terus menterjemahkan, menyusun struktur SEO dan menghasilkan penulisan Inggeris yang sangat bersih tanpa ralat tata bahasa. Pemilik blog akan nampak artikel kita sebagai kandungan berkualiti tinggi yang sedia untuk disiarkan. Manakala kita pula dah jimat masa tanpa perlu mengarang perkataan bahasa Inggeris secara manual. Selesai buat penulisan, kita masuk ke bahagian paling kritikal iaitu optimum SEO secara teknikal sebelum artikel diserahkan kepada pemilik blog. Kita buka semula ChatGPT dalam chat yang sama dan masukkan prompt fasa kedua untuk menyusun struktur data. Sutik kata kunci LSI yang berkaitan dengan topik ini. Pecahkan artikel menggunakan tag H2 dan S3 dan bina satu meta description yang punya kadar klik yang tinggi. Seperti anda nampak di skrin sekarang, melalui arahan SEO ini, AI terus menyusun semula artikel tadi mengikut kehendak algoritma Google terbaru. Ia memastikan kata kunci utama berada dalam 100 perkataan pertama. Mengoptimumkan kepadatan kata kunci sekitar 1 hingga 2% saja supaya tidak dianggap sebagai spam. Dah siap memecahkan artikel menggunakan subtajuk H2 dan S3. Di bahagian bawah sekali, AI turut sediakan meta description untuk menarik klik pencarian. Apabila struktur SEO ini sudah lengkap dan bersih, pemilik blog tidak perlu buat sebarang kerja penyuntingan lagi. Artikel kita automatik mesra carian Google, senang melepasi ranking utama dan secara tidak langsung menjamin pautan aliran trafik organik yang berterusan dari internet. Masalah kita sebenarnya bukan tak ada masa, tapi kita tak sedar ke mana masa kita pergi. Cuba cek telefon masing-masing. Berapa jam kita bazirkan sehari untuk scroll media sosial tanpa asin? Sekarang, saya nak cabar anda tukar tablet itu dengan mengambil masa cuma 7 hingga 10 minit saja sehari sebelum tidur untuk jana aset digital ini kat laptop anda. 10 minit sehari kalau dibuat secara konsisten, pulangan dia akan mula bekerja untuk anda dalam bentuk komisen pasif yang masuk secara autopilot. Pilihan sekarang ada di tangan anda. Sama ada anda nak terus jadi penonton yang mengeluh tak ada masa atau mula bina mesin silent income sendiri hari ini juga. Kalau anda dapat belajar ilmu mahal dalam video ini, pastikan anda tekan butang like dan juga subscribe saluran Hazi Hamid sekarang supaya anda tak terlepas strategi digital yang seterusnya. Bagi anda yang serius nak tahu cara set up sistem mudah artikel AI ini,
untuk tahun 2026, saya ada sediakan video panduan percuma yang lebih detail. Klik saja pautan di ruang description di bawah untuk masuk ke landing page Aziz Hamid dan tebus panduan percuma itu sekarang. Terima kasih kerana menyokong saluran Aziz Hamid. Kita jumpa lagi di video seterusnya.